Hai, jumpa kembali semua. Saya harap anda masih bersemangat untuk belajar sesuatu yang baru hari ini. Okey, dalam perkongsian kali ini, kita nak bincang pasal satu topik yang sangat penting, kalori. Tapi bukan macam yang biasa kita dengar tu. Kita akan belajar yang tak semua kalori tu dicipta sama. Ada kalori baik dan ada kalori buruk. Tujuannya? Simple je. Supaya anda faham macam mana nak buat pilihan yang bijak tanpa perlu seksa diri elak makanan atau makan sikit sangat semata-mata nak kejar defisit kalori. Ini semua pasal mengubah tabiat dan buat swap kalori yang lebih baik. Jom kita mulakan. Okey, jom kita mulakan dengan satu soalan yang nampak mudah. Adakah 300 kalori daripada ayam panggang sama dengan 300 kalori daripada air tin manis tu? Kalau tengok pada nombor, ya, sama. Tapi dari segi kesan pada badan kita, percayalah, ia sangat-sangat berbeza. Jawapan kepada soalan ni mungkin akan ubah terus cara anda pandang makanan lepas ni. Jadi, untuk bagi senang faham, kita akan pecahkan kalori ni kepada dua kumpulan besar, kalori baik dan kalori buruk. Anggap je ni macam cara mudah untuk kita tapis pilihan makanan kita setiap hari. Tak perlu pening kepala atau rasa macam tengah berdiet sampai kena berlapar. Okey, apa dia kalori baik ini sebenarnya? Senang cerita, ia datang daripada makanan yang padat dengan khasiat. Cuba bayangkan, makanan yang bukan je bagi kita tenaga, tapi dia juga macam pekerja binaan untuk badan kita. Dia bagi protein, serat, vitamin dan mineral yang badan kita perlukan untuk berfungsi dengan baik. Contohnya apa? Macam protein tanpa lemak. Contohnya ayam atau ikan. Lepas tu sayur-sayuran yang berwarna-warni dan juga makanan penuh atau whole foods. Makanan macam inilah yang bagi kita tenaga yang tahan lama dan tolong badan kita jadi lebih sihat dan kuat. Sekarang kita tengok pula kalori buruk. Yang ni kita selalu panggil kalori kosong. Kenapa kosong? Sebab dia bagi kita banyak tenaga dalam bentuk kalori, tapi habuk pun tak ada dari segi nutrisi lain. Dia macam kita isi minyak kereta tapi guna minyak yang tak berkualiti. Kereta boleh jalan sekejap, tapi lama-lama enjin boleh rosak kan? Macam itulah badan kita. Contoh kalori buruk ni, ada kat mana-mana je sekeliling kita. Minuman bergas, gula-gula, makanan ringan dalam paket yang dah diproses dan juga alkohol. Memang sedap, tak dinafikan. Tapi sumbangan dia kepada kesihatan kita sangat-sangatlah sikit. So, kenapa semua ni penting? Kenapa kita kena tahu beza antara baik dengan buruk? Sebabnya, badan kita respon dengan cara yang sangat berbeza untuk setiap jenis kalori ni. Jom kita tengok perbandingan dia sebelah menyebelah. Nampak tak beza dia? Memang ketara. Kalori baik akan buat kita rasa kenyang lebih lama, dia bantu metabolisme kita dan paling penting, dia stabilkan gula dalam darah. Sebaliknya pula, kalori buruk ni dia buat kita cepat lapar balik, dia galakkan badan simpan lemak dan dia buat gula dalam darah kita naik mendadak. Lepas tu jatuh menjunam. Sebab itulah kita rasa letih dan asyik nak makan benda manis je. Nak bagi nampak lagi jelas, jom kita patah balik pada soalan kita yang mula-mula tadi. Kita tengok kisah 300 kalori ni dan macam mana sumber yang berbeza boleh bagi hasil yang langsung tak sama. Ingat ya, dari segi nombor, ia tetap sama, 300, tak lebih tak kurang. Tapi, dari sudut biologi badan kita, ceritanya jadi lain. Kalau anda ambil 300 kalori daripada sumber yang baik, macam dada ayam dengan sayur, badan anda akan guna kalori itu untuk bagi tenaga, buat anda rasa kenyang dan bagi bahan binaan pada otot. Ini secara tak langsung memang membantu anda capai matlamat berat badan yang anda nak. Tapi kalau 300 kalori itu datang dari air manis atau snack bergula, badan akan proses dia dengan sangat cepat. Gula dalam darah naik, lepas tu anda akan rasa lapar balik tak lama kemudian. Benda inilah yang boleh melambatkan, malah dia macam sabotaj senyap-senyap usaha anda nak uruskan berat badan. Jadi, apa mesej utama kat sini? Isunya bukan pasal kena makan sikit sampai perut tu asyik berbunyi je, bukan. Isunya adalah tentang membuat pilihan yang lebih bijak. Ini semua tentang kualiti makanan, bukan semata-mata kuantiti kalori. Inilah dia, anjakan pemikiran yang paling penting sekali. Fokus kita sepatutnya pada memilih sumber makanan yang lebih berkhasiat dan mungkin ubah sikit cara kita masak. Ingat, tak perlu makan kurang, cuma perlu pilih dengan lebih baik. Beri masa pada diri sendiri untuk ubah tabiat dan mula buat swap dari kalori kosong kepada kalori yang berkualiti.
Cuba fikir macam ni lah, senang nak ingat. Anggap kalori baik tu macam toolbox untuk kesihatan anda. Dalam tu ada alat untuk membina, membaiki dan menyokong badan. Kalori buruk pula, dia cuma bagi tenaga sementara yang tak ada faedah jangka panjang pun. Okey, tanya semua. Anda dah berjaya habiskan perkongsian kita kali ni. Saya betul-betul harap perkongsian ni dapat bagi anda satu perspektif baru tentang makanan dan tenaga. So, sebelum kita tutup, saya nak tinggalkan satu soalan untuk anda fikirkan. Berdasarkan apa yang kita dah bincang tadi, apakah satu pertukaran kalori atau kalori swap bijak yang anda boleh mula buat hari ini? Mungkin tukar air manis kepada air kosong atau kerupuk kepada sebiji apple. Fikir-fikirkan. Terima kasih kerana luangkan masa. Jumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang.